Tengok tuan-tuan, 3 orang ni berjalan. Macam mana cari? Tuan-tuan, lapar ni pada tahap teruk-teruk sungguh. Nabi pernah letak apa? Letak batu, ikat dengan tali pada perut dia. Umur hidup kita 40, 50, 60 tahun pernah buat tak? Tak. Sebab kita makan tak pernah lapar. Lapar tu kerana puasa je. Adalah waktu tu sebagai simbolik signal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Yang dikasihi pengurusi majlis, pengurusi surau Al-Jannah dan barisan saf jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, begitu juga ahli majlis, ketua kampung, penghulu, dan juga orang-orang besar kawasan ini. Tak lupa kepada para ibu bapa, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini 10 hari bulan 10, yang setengah orang zaman dulu lah, zaman dulu pun bukanlah, dia akan menunggu hari macam ni, kerana hari ni belanjawan dibentangkan. Jadi tuan-tuan tahulah, masing-masing seronok mengulas dan seumpamanya. Pada malam ni saya nak pilih satu tajuk selepas kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ni saya rasa perlu kita tengok dengan sebaiknya, iaitu tajuknya lain daripada yang lain, iaitu bahana lapar. Lapar, tak cukup nak makan, lapar. Kenapa saya pilih tajuk ni? Kerana rupa-rupanya dalam Al-Quranul Karim menganggap lapar ni sebagai satu ujian. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit sesuatu dari rasa takut, dan juga lapar, dan juga kekurangan sebahagian daripada harta benda, anak pinak, jiwa raga, termasuk juga hasil mahsul tanaman daripada buah-buahan. Dan beri berita gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut syurga, bila kita masuk syurga, biasa disebut wakulu washrabu, makan dan minum. Kenapa kita makan dan minum? Beza makan dan minum di dunia dengan makan dan minum dalam syurga. Makan dan minum di dunia ni kerana banyak tujuan. Kerana nak enjoy, kerana lapar, kerana nak kenyang, kerana nak tahan alas perut, macam-macam lah istilahnya. Kerana nak rasa, kerana sedap, macam-macam. Tetapi beza masuk syurga, makan bukan kerana lapar, minum bukan kerana dahaga, tapi kerana kenikmatan. Saja nak rasa nikmat. Bezanya kita ni makan kenyang dah, orang ajak makan, mam, mari kita makan. Mari kita minta maaf lah, hamba kenyang sangat dah. Allah, takkan tak boleh, mam. Marilah. Tak boleh sungguh. Mari kau. Tak boleh, minta maaf. Hamba nak ajak makanan ni
makanan ni special. Special apa? Harga dia 2,000 semakuk. Sarang burung walid pure, kata dia. Allah memang kata tak apa, boleh. Bukan maknanya isu dia lapar, tapi orang panggil nak rasa, nak bernikmatan. Betul ke tidak? Syurga macam tu. Syurga tak ada lapar dah. Dia makan bukan kerana lapar. Saya sedang buat satu buku tajuknya Syurga. Rupa-rupanya saya cek, saya telah buat sejak 1444. Sekarang ni 1447. Masuk 4 tahun dah. Nak masuk 4 tahun. Tak siap-siap. Rupa-rupanya payuh nak masuk syurga. Ialah buat sehari, berehat 8 bulan. Buat pula. Jadi sekarang baru kita cuba buat setiap hari. Nampak adalah sikit. Kalau jadi paling kurang pun 2 jilid. 2 jilid tebal. InsyaAllah kita terang satu-satu berkenaan dalam syurga, macam mana kenikmatan dalam syurga. Poin seterusnya nak cerita di sini ialah lapar. Macam saya kata, bahana lapar dalam Quran menyebut sebagai ujian. Tuan-tuan, ketika Mekah dibuka, yang adanya berapa orang? 2 orang je. Siapa ada? Iaitu Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang kecil. Bila Nabi Ibrahim nak tinggalkan tu, Hajar tanya, Allahu amaraka bihaza? Adakah Allah perintah kamu buat macam ni? Dia kata, ya. Lalu yakin seorang isteri yang ditinggalkan suaminya dengan menyatakan, izan lan yudayyi'anallahu abadah. Kalau begitu, Allah tak akan sia-siakan kita. Hiduplah dia beralaskan cahaya matahari dan mungkin kemah kecil sikit. Duduk punya duduk, akhirnya tengah hari siapa ni air habis. Tak tahan air habis. Anak mula merengek nak menangis. Dia pergi kat Bukit Safa. Dia pergi kat Bukit Safa. Jarak Bukit Safa dengan tempat air Zam-Zam tu lebih kurang dalam 50 meter kot ada kot. Tak jauh sangat. Dia pergi tu, dia tengok menuju ke Marwah. Tapi nampak dalam perjalanan tu, matahari pantulkan kepada tanah, kepada pasir, pada batu-batu tu nampak macam alang-alang, seperti ada air. Berlarilah kawan ni. Berlari sampai ke Marwah. Tengok pula, kenapa tak pergi depan lagi? Anak ada tu jauh kan, payah pula. Takut ada apa-apa. Jadi pusing balik. Dia pusing balik dan cari balik. Begitulah ulang-alik 7 kali. Berakhir dengan Marwah. Tapi dia yakin pada Allah. Bila asbab aradiyah, sebab-sebab bumi ni lemah dah, tak ada dah harapan, maka datang asbab samawiyah, sebab-sebab langit, pertolongan Allah. Tak pasal-pasal daripada kaki Ismail itu keluar air. Bila keluar air ni, dia tengok dekat kaki tu air, dan anak pun senyap dah duk main air ni, terus pergi dan bercakaplah dia sorang-sorang, Zam-Zam, Zam-Zam. Apa makna Zam-Zam? Zam-Zam ni bukan bahasa Arab. Itu bahasa lain tu, dulu lagi. Zam-Zam ni maknanya kumpul-kumpul, kumpul. Jadi ada air ni, tak ada air, tiba-tiba ada air yang terhak macam ni. Macam orang bagi mah lah. Jadi nak kumpul macam mana? Dia buatlah blok batu, jaga air tu takut meleleh, takut tupuh kat lain. Akhirnya jadi telaga Zam-Zam. Jadi Zam-Zam ni maknanya kumpul. Jadi kumpul situ maknanya kumpul air. Akhirnya daripada itulah datangnya kabilah Bani Jurhum. Kabilah ni orang padang pasir, tuan-tuan. Kalau dia berjalan, nombor satu sekali dia tengok atas. Dia tengok atas, tujuannya nak tahu ada tak burung. Kalau ada burung, maknanya burung macam dia rak, lapar dah ke. Jadi burung ni mesti tahu tempat ada air. Nampak burung ramai sana, dia akan pergi sana, mesti ada air. Itu petua dia kalau siang hari lah.
Malam dia tengok bintang. Siang hari kalau nak tahu tempat tu ada tak air, dia tengok burung yang banyak dekat situ. Kalau terbang banyak, situ ada air lah. Jadi kabilah Bani Jurhum daripada Yaman ni datang minta izin dengan ni, lalu jadilah perkampungan, akhirnya dipanggil Ummul Qura. Akhirnya Allah lempah ruahkan kawasan itu. Nabi Ibrahim bila datang dia tengok kaum ni, dia berdoa kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarat, ya Allah rizkikanlah penduduk Mekah ni dengan buah-buahan. Pelik campur ajaib, satu-satunya tempat tak ada tanaman yang dipanggil sebagai fi wadin ghairi zi zar'in, lembah yang tidak ada sebarang bentuk tanaman. Tapi di situ kita nak makan anggur ada, apple ada. Zaman sekarang ni buah durian pun ada, rambutan pun ada. Dia panggil buah, kita kata buah, kita kata apa, macam-macam buah, watermelon pun ada. Buah macam-macam ada lah, semua ada. Pokok tak ada, buah ada. Ini pelik. Dan Allah sebut untuk kota Mekah ni, allazi at'amahum min ju', Allah beri makan kepada mereka daripada lapar. Allah peliharakan bumi Mekah ni tak lapar. Pelik. Kita pergi sana, macam sahabat-sahabat kita ni pergi Mekah, musim haji ke musim umrah. Kalau orang pergi haji lah utamanya ataupun umrah, tanya satu soalan je, Ji, awak pergi Mekah ya? Pergi haji berapa hari? Tak lama, dalam 30 hari je. Saya nak tanya haji satu je soalan, ataupun saya nak tanya hajah satu je soalan. Sepanjang 30 hari tu ataupun lebih sikit kurang sikit tu, pernah tak walau sekali ada orang jamu makan? Dia kata mesti ada. Mesti ada. Ini janji Tuhan, allazi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka daripada lapar, mengenyangkan mereka. Dan air Zam-Zam tu sendiri bersifat dua. Satu bersifat air, hilangkan dahaga. Kedua, dia bersifat makanan. Sebab itu air Zam-Zam ni istimewa. Sebab itu dia panggil ta'amu ta'min, maknanya dia boleh mengenyangkan orang. Riwayat menyebut ada orang zaman dulu duduk di Mekah berapa bulan tak makan kerana lapar, hanyalah minum air sahaja boleh kenyang. Air Zam-Zam ni dia luar biasa. Lain tak tahan kita tuan-tuan. Ini lapar. Dan lapar ini merupakan ujian sejak zaman dulu lagi. Kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dia duduk dalam penjara bila mana satu tahmahan yang tidak betul berlaku kepadanya. Makanya orang yang dia takbir mimpi dalam penjara tu terlepas. Nabi Yusuf kata kat dia, mu ingat sikit aku bila mu duduk luar tu, kalau boleh carilah apa-apa benda yang menyebabkan aku boleh berlepas. Aku terlepas. Dia terlupa. Sampailah satu malam, satu peristiwa pelik berlaku. Raja Mesir ketika itu bermimpi. Mimpinya 7 ekor lembu kuruh gi mamoh, gi makan 7 ekor lembu gemuk. Ini dalam surah Yusuf. 7 ekor lembu kuruh gi makan 7 ekor lembu gemuk. Kan pelik. Bila ini berlaku, raja ni rasa pelik. Macam mana ni? Tanya orang takbir mimpi, semua tak ingat, tak tahu, tak berani. Dengan raja ni jangan main nak takbir-takbir ngaruk, jangan salah pula. Akhirnya orang yang terlepas ni kata ada seorang tahu takbir mimpi, namanya Yusuf, duduk dalam penjara. Pergi tanya dia. Maka disitulah
ditanya Nabi Yusuf beri satu pandangan yang pelik. Dia kata, kamu akan dapati 7 tahun pertama ini harta benda hasil tanaman kamu menjadi dengan sebaik-baik sebanyak-banyaknya. 7 tahun ni kamu jangan makan banyak, kamu sipang banyak, makan sikit-sikit. Kemudian 7 tahun berikutnya akan berlaku kemarau yang amat dahsyat sehingga makanan dan tumbuhan tidak menjadi. Jadi kamu guna hak 7 tahun awal ni bagi nak cover, bagi nak menutup 7 tahun seterusnya. Maka hidup kamu akan selamat. Dalam bahasa mudah, hidup ni kena beringat. Bila ini berlaku, raja pun jatuh hati kepada Nabi Yusuf. Bila jatuh hati tanya, macam mana ni gi bebas? Nabi Yusuf yang pertama dia nak buang tohmahan yang kata dia duduk mengorak perempuan tu, sedangkan perempuan mengorak dia. Yang suruh tanya balik. Akhirnya semuanya mengaku betul Nabi Yusuf tu. Baik. Kedua, Nabi Yusuf berkata, kalau nak lantik aku, lantiklah menteri keuangan kalau zaman kita sekarang, atau ketua setiausaha pembendaharaan, KSP lah ibarat kau. Hak tu kan jaga harta, aku boleh tahu jaga ni. Kenapa tuan-tuan, saya nak ceritakan bahawa lapar itu berlaku pada zaman Nabi Yusuf dah. Dan pandangan petua dia itu menyelamatkan daripada krisis kelaparan bagi negerinya. Negeri lain yang tak beringat, susah kan main. Tuan-tuan, lapar ini juga telah berlaku kepada umat-umat terdahulu, dan lapar ini adalah sebahagian daripada ujian yang cukup mencabar. Nabi doa, ya Allah, umatku ni, Nabi doa di satu masjid namanya Masjid Ijabah. Di Madinah ni ada satu masjid namanya Masjid Ijabah. Nabi doa 3 perkara, Allah terima 2 perkara, Allah tak terima 1 perkara. Apa yang Nabi Yusuf doa, Nabi kita doa? Ya Allah, jangan kamu binasakan umat ini dengan kelaparan. Dalam arti kata lain, lapar semua ni, ada juga hak kenyang, hak ada ni. Allah terima. Ya Allah, jangan hancurkan umatku ni sekaligus. Allah terima. Ya Allah, jadikanlah umatku ini bersatu, sentiasa bersama. Hak ni Tuhan tak terima. Dan ni bukan alasan nak suruh pecah, tapi dengan egonya, dengan macam-macam, kena cari ni. Tapi ini yang berlaku. Jadi mohon, masalah lapar ni masalah yang hebat. Tuan-tuan, dalam tasawuf, lapar ni ada banyak kelebihan, tapi bukan lapar yang menyebabkan membawa kebuluran. Ini membawa kemudaratan. Tuan-tuan, bila Nabi dirasulkan, di mana pada tahun ke-7 kenabian sampai ke-10 kenabian, masa tu duduk di Mekah. Nabi duduk Mekah 13 tahun selepas jadi Nabi. Sebelum tu duduk dah. Ni masa dakwah 13 tahun. Tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian, mereka buat satu lauhah ataupun satu piagam, satu perjanjian, satu kesepakatan. Kita ni tak boleh berurusan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, Bani Nabi lah. Semua kena pulaukan. Pada masa itu mereka lapar, ada yang makan daun-daun kayu, ada yang cari makanan, beli makanan pun dengan harga yang mahal. Sehinggalah tahun ke-10 perjanjian itu dimakan ulat,
dimakan anak-anak, tinggal kalimah Allah sahaja yang ada. Maka terbatallah perjanjian tersebut. Maksudnya di sana bahawa pernah merasai lapar. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia keluar rumah. Bila dia keluar rumah ni, tuan-tuan tahulah, orang Arab ni dia tak akan keluar selepas Zuhur. Itu waktu mereka duduk di rumah. Dan orang pun tak ziarah rumah orang selepas Zuhur. Kerana waktu tu waktu untuk mereka beristirahat. Ini perangai orang-orang Arab zaman dulu. Saya pernah duduk zaman tu di Madinah. Ni sekitar 35 tahun dulu, kat 40 tahun dah. Seronok tuan-tuan. Pagi-pagi kita bangun tidur, pergi sembahyang di masjid. Kemudian pukul 7.30 kat pukul 8, pukul 7.30 tu kita masuk kelas belajar. Belajar pun 5 subjek je sehari. Satu subjek sejam. 5 subjek 5 jam. Rehat setengah jam. Jadi pukul 1 siap. Pukul 1 tu kita sembahyang Zuhur dulu. Berjemaah. Sudah sembahyang Zuhur, kita duduk asrama dulu. Semua biasanya macam tu. Berlari pergi cari makan di kantin, bayar makan-makan. Sudah makan, masing-masing masuk dalam bilik. Semua pakat tidur. Tidur dengan sebuah universiti tu tidur belaka. Tidur sungguh, tidur. Pelajar tidur, syekh tidur, semua saya apa tu. Kejut dah kejut. Sejak setengah jam sebelum daripada nak asar ataupun awal sikit atau lewat sikit, bunyi azan asar, pergi berlari ke masjid. Masjid universiti lah. Sudah sembahyang di masjid, berlari ke naik bah pergi pula ke Masjidin Nabawi. Naik bah, sekali bah 13 buah bah 20. Tengok hari lah pakak pergi naik ke bah, pergi ke Masjid Nabawi, duduk masjid di sembahyang maghrib dan isyak. Lepas tu berlari pula ke Jabah, naik bah, lepas tu balik ni. Maknanya tuan-tuan, menjadi tradisi waktu selepas Zuhur kata berjalan. Tiba-tiba Nabi keluar. Bila Nabi keluar ni, pelik, tengah berjalan temu dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah keluar? Rasulullah kata, saya lapar. Abu Bakar kata, saya pun lapar juga. Akhirnya dua sahabat ni berjalan lagi. Tengok-tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tanya, ya Rasulullah, kenapa keluar? Lapar. Sayyidina Umar kata, saya pun lapar juga. Jarang 3 orang lapar berjalan bersama. Sebab kita zaman sekarang makan sebelum lapar. Ada makan tak depan ni? Ada. Tengok tu. Ni memang untuk nak suruh ceramah pendek belaka ni. Tengok tuan-tuan, 3 orang ni berjalan. Macam mana cari? Tuan-tuan, lapar ni pada tahap teruk-teruk sungguh. Nabi pernah letak apa? Letak batu, ikat dengan tali pada perut dia. Umur hidup kita 40, 50, 60 tahun pernah buat tak? Tak. Sebab kita makan tak pernah lapar. Lapar tu kerana puasa je. Adalah waktu tu sebagai simbolik signal. Nabi pergi ke rumah sahabat dia, orang Ansar, orang penduduk asal Madinah. Siapa di rumah beri salam, tengok-tengok bini orang tu ada. Bini dia je ada. Bila bini dia ada ni, suami tak ada. Isteri ni suruh masuk, ya Rasulullah masuk. Rasulullah kata tak apa. Rasulullah pun tunggulah di luar bersama Abu Bakar dan Umar di luar rumah, kata orang. Kalau kita buat macam bansal ke apa ke, duduklah sekejap. Selepas daripada beberapa ketika, suaminya balik, orang Ansar ni.
Bila balik tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukanya berubah. Suka yang amat sangat. Dia buat satu statement, dia kata, wallahi, tidak ada lagi di atas muka bumi ini orang yang lebih mulia daripada aku, kerana aku mempunyai tetamu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Apa lagi dia jamu Nabi dengan jamu sungguh-sungguh. Dia ambil susu, dia ambil makanan dia, dia sembelih kambing ataupun daging masak, makan dengan Allah, kenyang tuan-tuan. Tapi Nabi bila sudah makan kenyang, Nabi kata cukup sikit, kenyang. Nabi baca apa? Sudah makan, Nabi baca, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu, yakni hari di dunia sekarang ni, tentang nikmat yang kamu dapati. Dengar macam itu tuan-tuan. Abu Bakar walaupun selepas wafat Nabi, setiap kali dia didapatkan dengan makanan yang sedap, dia menangis. Sebab dia ingat apa yang dia pernah makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ketika menguasai dua superpower dunia, Empire Rom dan Parsi, sampai ke jauh, sampai ke kota Syam. Dijamu makanan yang sedap. Sayyidina Umar kata, adakah makanan ini semua untuk aku? Ya. Kata dia, bagi kepada tentera-tentera Islam. Dah, Amirul Mukminin nak apa? Minta roti sahaja dengan air sejuk sahaja. Kalau kita, alhamdulillah. Ada lagi tak? Ini Umar. Satu hari ketika Sayyidina Umar menziarahi sahabat yang dikasihinya bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah ini Nabi sebut, inna likulli nabiyyin amin wa inna amina wa aminu hazihil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap nabi ini, ataupun inna likulli ummatin aminah, sesungguhnya setiap umat ini ada pemegang amanahnya, setiausaha agungnya. Pemegang amanah bagi umat aku ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Riwayat menunjukkan bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah didatangi oleh Sayyidina Umar. Bila didatangi oleh dua-dua ni dijamin masuk syurga tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis, asyaratum fil jannah, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Talha ibn Ubaidillah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa' fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah. 10 orang dijamin masuk syurga. Sebenarnya bila kita buat dalam orang yang ada disebut dalam hadis Nabi mereka ni ahli syurga, dapatan kami ni ramai yang Nabi sebut dan Nabi itu dijari mereka ni ahli syurga. Saya sebut sebahagiannya dalam buku yang kita tengok, iaitu Garis Masa Hayat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli syurga. Baik. Bila Abu Ubaidah menjadi tuan rumah kepada Sayyidina Umar, sebab Abu Ubaidah ni akhirnya dia pindah ke Jordan, dan dia mati di Jordan. Siapa dia pernah pergi kubur dia, makam dia ada di masjid besar. Dia Muaz bin Jabal, Syurahbi bin Hasanah, Dirar ibn Azwar, ramai lagi lah yang mati di Jordan. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, bila Sayyidina Umar ziarah dia, Sayyidina Umar sayang kat dia. Dia angkat makanan sedap. Sayyidina Umar pun tengok,
Ya Aba Ubaidah, ini makanan apa yang kamu angkat ni? Ini makanan tentera kita. Sayyidina Umar terkejut. Ni makanan tentera? Ya, tentera kena bagi makan sedap baru gagah. Makanan sedap. Lalu Abu Ubaidah pun tanya kepada Sayyidina Umar, dah kamu nak rasa makanan aku ke? Dia ni panglima pula. Abu Ubaidah ni panglima. Sayyidina Umar kata, boleh juga. Kita terus je dah. Sayyidina Umar kata, boleh juga. Tuan-tuan tahu, bila dia angkat hanyalah roti, cicah dengan apa ni, minyak zaitun, sikit garam, Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar berkata, ya Aba Ubaidah, patutlah kamu yang Nabi sebut sebagai setiausaha agung umat ini. Sepatutnya lagilah sedap dah kita panglima tuan-tuan, 4 bintang, 5 bintang. Memang luar biasa. Tapi itulah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lapar ni kita tengok berlaku. Cuma sebalik lapar itu jawapannya adalah sabar. Kerana banyak kita baca orang yang lapar, akhirnya Allah bagi pada mereka keajaiban dengan syarat mereka sabar. Buah ni tak ramai yang dapat untuk menghadam dengan sebaiknya. Lapar dia sabar je. Saya terbaca satu kisah, iaitu seorang bernama Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi ni murid kanan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia juga perawi hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dalam periwayatan hadis. Ibrahim Al-Harbi ni, dia orang alim. Orang alim yang banyak dengan waraknya. Dia ada isteri dan dia ada 2 orang anak perempuan. Tapi dia ni tok guru. Rumah dia banyak kitab. Dia duk menulis, duk baca, duk rojok. Tiba-tiba rumah dia tu lapar. Bini lapar, dia pun lapar, tak ada makanan, anak pun lapar. Bini pun cakap dengan tok lelaki ni, Ibrahim Al-Harbi Syekh ni, buku tu jual, boleh bagi makanan. Dia sayang sangat buku dia sebab dia nak rojok. Nengung dia, Allahu Akbar. Tersabarlah sikit. Tak semena-mena satu hari dalam masa terdekat datang seorang lelaki membawa 2 ekor unta penuh sarak dengan makanan, pakaian dan kertas-kertas. Orang lelaki ni tanya kepada Ibrahim Al-Harbi, mana rumah Syekh Ibrahim Al-Harbi? Dia pun tunjuk itu rumah. Dia pun bawa dan serah. Kemudian dia tanya, siapa Ibrahim Al-Harbi? Kata dia, saya lah. Kata dia, ini 2 barang dengan unta-untanya dihadiahkan kepada anda, disedekahkan kepada anda. Dia pun tanya, siapa yang bagi kat saya? Dia kata, orang jauh nun. Sebelum saya pergi, dia kata, kamu bersumpah kepadaku dengan nama Allah, kamu jangan cerita aku siapa. Kalau kita sebut nama senang sikit, dapat apa-apa mudah kata orang. Networking tu orang kan, aku pergi aku susah, aku pula. Tu cara zaman dulu. Maknanya Allah tolong saat dia lapar, akhirnya Allah bagi pelepasan. Tuan-tuan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia bukan orang kaya, orang miskin. Al-Imam Malik, orang miskin. Al-Imam Ahmad, orang miskin.
Al-Imam Abu Hanifah, orang miskin, pernah merasai lapar, tuan-tuan. Saya sebut dalam buku ni sikit berkenaan biografi 4 imam tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah lagilah. Dia kata 16 tahun aku tak berapa tidur malam, tak makan kenyang, banyak puasa, banyak apa, melaparkan diri kerana nak belajar ilmu. Dalam mukaddimah Imam Nawawi saya sebut macam mana mereka jaga diri mereka ni, dan mereka dalam keadaan lapar akhirnya mereka berjaya. Sebab bila lapar ni semangat tu lain, akalnya lain, keadaan ingatan tu lain. Ada orang buat kajian, satu orang diberi makan dengan makanan yang kenyang pagi tu. Kalau nasi lemak kot sampai 2 pinggang. Seorang lagi tak beri apa-apa, lapar. Kemudian masuk dalam kelas belajar. Hak makan nasi lemak ataupun makanan banyak ni tidur dah kelas. Kejap ngatuk dah. Hak ni belajar dan hak ni ingat. Rupa-rupanya bukan tak boleh makan, tapi kalau over sangat. Macam kita lah. Macam kita. Bulan puasa, Ramadan, 2-3 Ramadan tu, masa buka kita buka sikit. Kita minum air pun sikit. Ingat nak gomo masa sahur tu, entah macam mana sahur kejut pukul 5.30 dah. Habis dah waktu. Allah. Jadi orang lain puasa dalam 14 jam, dia seolah-olah 18-19 jam. Lapar sungguh. Pukul 12 tu ingat dah, kalau dia pergi pasar bazar Ramadan tu, ayam golek dia nak, kalau boleh sebazar tu dia nak alik. Itik serati dia nak, ikan panggang dia nak, telur masing dia nak, gula asam pedah dia nak, gula Negeri Sembilan dia nak belaka. Air liur ni teh melitik. Dah lapar. Bila dah time boleh buka, dia pun buka, nasi pula panas sedang molek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tu pun tak dah habis. Dia makan 1 pinggang tambah, 1 pinggang tambah, boleh 3 pinggang. Air tebu tu tak akak dah gelas, 1 jak di situ kan. 3 napah, senapah dah dangau. Habis. Dia kenyang. Tapi balasannya tuan-tuan, bila dengar sahaja azan isyak, Allah lambatnya. Dia pula AJK surau ataupun masjid, malu tak pergi masjid. Gi semayang tu imam pula baca surah Baqarah. Allah. Letih lambat dia. Masa tu dia rasa apa? Sebab dia kenyang sangat. Lambat, ngatuk, letih, gini-gini. Jadi tak bermain. Kadang-kadang tidur gitu je. Duduk belakang tu tengok syahid dah. Ada dulu. Biasa. Orang kejut dia. Orang nak tutup macam Allah. Bangun. Ya sembahyang dah sunat fardu, sembahyang sunat dah 2-4 rakaat sahaja. Tuan-tuan, itulah lapar. Baik. Lapar ni saya katakan tadi, bila kita sabar akan datang pertolongan. Sabar. Dan kadang-kadang pertolongan dengan sebab lapar ni pelik. Pertolongan dengan sebab lapar ni dapat bini. Mahal dapat bini dengan sebab lapar. Cerita benar. Cerita kisah orang Syria. Dia pergi belajar di Mesir. Syria dengan Mesir tak jauh mana. Macam Malaysia dengan Thailand lah gitu. Dia pergi belajar Mesir. Tapi tak boleh lah balik berulang hari. Mungkin negeri lain-lain jauh duduk. Jadi keluarga dia akan kirim duit untuk dia hidup setiap bulan ke 2 bulan sekali ke 5 bulan sekali untuk dia hidup. Dia sewa rumah. Biasanya dulu tuan rumah duduk bawah, dia duduk atas. Atas lagi tu dia sutuh tu tempat orang jemur bela itik. Kadang-kadang ada macam tu. Arak ni dia tak macam kita.
takut ni. Jadi macam-macam dia buat. Dia jemur makanan dia gini-gini. Jadi kawan ni yang belajar ni setiap hari dia pergi belajar. Sampai satu ketika dia keputusan wang tak ada. Jadi dia hidup hanya minum air. Hidup minum air. Dia pun sedih. Ni mungkin sekitar tahun 1940-an, 50-an ataupun 60-an. Cerita ni cerita baru, bukan cerita lama. Dia pun rasa sedih, lapar sangat ni. Perangai mereka nak minta pantang, malu. Air minta. Dia tak dia. Jadi muka je lah, sembak je lapar. Cekung gini. Satu malam balik belajar semua sekali ni, dia duduk di rumah tu duduk atas nengung, Allah laparnya, ya Allah lapar sangat, lapar. Dia pun naik atas sutuh lah, tempat atas boleh tu. Tuan rumah duduk bawah sekali, dia duduk tengah. Tuan rumah naik atas ni, tuan-tuan tahu, rupa-rupanya tuan rumah ni sedang kita kata gak jemur kuih-kuih. Nak tahan lama kuih jemur. Jadi malam dia akak jemur kuih. Dia tengok kuih tu berapa dulang. Tengok kuih tu hilang arah. Tengok Allah kata. Geramnya. Dia pun ambil satu kuih tu. Satu macam kek lah yang ambil. Dia pun gigi ni, air mata dia pun bercucuran naik, menangis. Allah, aku tak dapat buat ni. Dia tak tergamuk nak makan perkara yang haram. Buka gigi balik, dia letak balik, susung balik dalam kuih banyak-banyak, letak balik. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Dia angkat tangan nangis, ya Allah ampunlah dosaku, aku tak tahan sangat ni lapar ni, ampunlah dosaku ni. Dia pun turun. Kemudian pagi-pagi lagi, lepas subuh ataupun subuh, pergi semayang, pergi belajar dengan tok guru dia. Tok guru dia di masjid ataupun tempat belajar lah. Tok guru dia pun tengok dia. Tu dia pun senyum kat dia. Senyum orang kenyang campur dengan senyum orang lapar. Beza tu. Senyum. Dia pun cakap dengan anak murid dia. Dia tanya soalan apa tuan-tuan? Awak lapar ke? Tak. Dia tanya soalan cepu mas. Dia kata, awak nak nikah ke? Mana ada guru tanya macam tu? Dalam majlis ni, awak nak nikah? Kata anak murid ni, Tugu sendiri pun tak lepas. Gitulah ibaratnya. Sebab nak menikah ni kena ada duit, kena ada macam-macam. Tugu pun kata, saya tak tanya duit, saya tanya nak ke tak, tu je. Jawab, siapa tak nak tu? Semua orang nak nikah ni. Dia orang muda, bukan orang menikah dah 2-3 orang, tak, orang muda. Tu dia kata, kalau gitu syuk bidah, pakai jadi lalu. La ilaha illallah. Tak ada nak buat kad jemputan kahwin, tak ada nak buat baju, pakai jadi lalu. Dah bila? Sekarang kan? Mudah. Lepas tu dah nak kenal kau siapa saya punya bakal isteri. Dia kata, Tok Guru kata, tuan rumah kamu tu ayah dia ataupun mak dia mari temu hamba, temu Tok Guru, bagi tahu dia kenang jatuh hati pada budak hak belajar tu. Boleh tak nak buat natu? Dak bayar orang dak ayah-ayah pakai hak biasa, mana-mana ada je lah. Tak apalah apa-apa. Menikah. Akak nikah. Jawab pun selapak je, senapah pakai ya lalu sekali. Berjaya. Bila dah menikah,
Bini ni pun keluarlah dengan pakaian cara bini lah, bukan cara bertunang dah, cara bini dah. Bawa dulang letak depan beg makan bang. Dia pun tengok dulang. Dalam banyak-banyak dulang tu lah hak bekas dia gigit tu satu. Dia tengok bekas gigit dia ambil bekas gigit tu, dia tengok, dia menangis tu. Maksudnya dia lapar, kalau dia makan hukumnya haram semasa bukan milik dia. Soal kerana darurat, kerana tu kita bahas lain lah. Maknanya kerana darurat, kerana tu kena minta izin kan, itu soal lain. Tapi soalnya bukan hak kita, tu asal. Tapi dengan sebab dia sabar, bukan kuih saja dapat, tuan-tuan kuih pun dapat. Tuan-tuan, ni cerita benar ni, cerita benar. Lapar menyebabkan akhirnya dia sabar. Ni benda mahal. Orang tak nampak, tapi benda ni kesan besar. Sejarah menunjukkan macam tu. Saya kisahkan kisah kedua. Kisah kedua lagi pelik. Kisah ni diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah dalam buku Safahat an Sabril Ulama, lembaran-lembaran tentang kisah bagaimana para ulama masa belajar mereka ni sabar. Zaman dulu tempat belajar yang paling suhu namanya Mekah. Jadi orang Malaysia, Tanah Jawi, orang Indonesia, orang India, orang daripada ni termasuk Mesir ke apa ke ni pakat pergi Mekah. Di situ ramai tok guru mereka belajar. Ni tahun 18, 17, 16, 13, 14 ni. Dulu macam tu, tahun masa-masa tu mereka belajar. Sebab bila mereka belajar di situ, bulan haji akan ada kaum keluarga mari kirim barang. Jadi mudahlah. Macam dia dak pergi Mekah, dia kata dah mau nak pergi mak. Anak aku ada sana, aku nak kirim ke mula 3 guni barang. Kirim lah. Zaman dulu tak ada masalah, tak ada hak 3 guni ke 4 guni sebab dia naik kapal gitu je. Jadi dia pun pergi. 1 tahun tu dia keputusan duit tak sepak nak bagi. Dia ni belajar di masjid, dia lapar, macam mana nak buat sampai tahap dia akan pergi tempat orang buang sampah. Orang buang sampah dia akan cari sampah-sampah tu, kalau ada roti-roti dia akan ambil. Dan orang ni dia tak makan situ, dia malu, dia ambil, dia bawa adik makan rumah. Dan dia boleh kenal dah bukusan ni ada apa, bukusan ni okey ke, hak ni ke, dia perhati. Satu hari dia pergi, dia tengok satu bukusan pelik, dia buka. Tengok bukusan tu adalah satu rantai kalung emas dengan bermata. Emas pula, bukan emas zulian, emas sungguh. Emas betul ni. Allah, mana ada orang buang emas? Mesti terbuang atau tersalah. Apa yang dia buat? Bila dia ambil ni, dia duduk di penjuru jauh, dia nak tunggu, mesti ada orang salah buang. Tiba-tiba dia tengok seorang pakcik. Pakcik tu mari, dia kenal lah, hak ni mari ni, cara tu bukan cari makanan macam aku ni, dia cari lain. Nampak kuis cara lain, cara ni lain. Lama dia perhati pakcik tu. Akhirnya dia pun pergi kat pakcik tu. Dia kata, pakcik ada terbuang barang ke? Pakcik pun tengok dia. Kalau pakcik ada, saya rasa ni barang pakcik ni, dia pun ulu. Kalau saya lah, saya akan kata, pakcik kalau temu nak bagi berapa? Megang berlapor ni. Dok sekurang-kurangnya kita buat berkira kat dulu. Janganlah maknanya tak ada benda langsung. Tuan-tuan, dia pun ambil barang tu, dia pun tunjuk pada cik. Muka pakcik tu berubah. Nak, terima kasih. Nak berapa nak? Tanya. Kawan ni pula buat jual mahal, buat warung.
tak apalah pakcik, tak apalah. Patutnya lepaslah makan minum dulu. Tak apalah pakcik. Tak apa pakcik ni. Orang tua tu pegang dia. Kalung tu, dia ambil, dia pecah mata tu. Mata kalung tu dia pecah tu. Pecah. Dia bagi separuh. Mata saja zamrud ke, apa ni, delima ke apa benda, dia bagi separuh. Dia pun terus balik. Entah macam mana hidup dia pun okey lah, selesai lah. Dalam erti kata lain, selepas daripada itu Allah bagi pada dia rezeki, dia boleh hidup. Selepas bertahun-tahun, dia pun bagi tahu Tok Guru dia, Tok Guru, hamba ingat hamba nak balik dah, lama dah belajar ni. Tok Guru dia kata tak apalah, ilmu pun cukup dah, rasa bolehlah ajar kembang kepada orang ramai ni. Dia pun setuju balik. Tuan-tuan, masa nak balik tu, nak balik dah ni, apa yang berlaku, selamat tinggal dengan Tok Guru dia pun pergilah kat pelabuhan Jeddah. Naik kapal. Dulu naik kapal terbang tak ada lagi. Naik kapal pun pergi belayar tengah laut. Nak jadi ke cerita kapal yang dia naik tu dilanda ombak besar. Ombak besar dilanda ni menyebabkan kapal dia ni terhempas dengan ombak dan batu, pecah karang. Biasanya kapal besar ni dia akan ada pelampung-pelampung. Jadi masing-masing pakat capar je lah. Dia pun dapat satu pelampung, dia pun seorang-seorang. Masa tu nafsi-nafsi tak ada dah nak main ramai-ramai tu dalam kolam renang. Ni yang laut besar ni ikut nafsi je lah. Akhirnya takdir Allah, dia hidup ni dalam keadaan dengan sikit pakaian dia, dengan ada apa yang ada dia ni. Tiba-tiba dia pensang. Duduk atas pelampung tu pensang gitu je. Sedar tak sedar dia terdampar di sebuah pulau. Sampai di pulau tu, orang kampung ni tengok kejut, akak dia letak di sebuah rumah. Beri rawatan, minum air nyo, air kelapa, berobat gini, barulah sedar. Alhamdulillah. Sedar dah berapa hari, kemudian makin kuat, mulalah sihat. Dia perhati orang pulau tu macam orang Islam, tapi peliknya tak semayang. Cara semua macam orang Islam Melaka, tapi tak semayang. Dia pun tanya, tuan-tuan ni agama apa? Islam. Dah tak semayang? Dah. Kenapa tak semayang? Kami ni tak tahu benda. Keturunan kami lama dah tak semayang. Jadi tak tahu. Tahulah sikit-sikit, tapi tak tahu banyak sangat, sikit je. Dia pun kata kalau begitu biar hamba ajar lah. Dia pun mengajar semua. Ajar baca Quran, ajar muqaddam, ajar ingat balik, ajar semayang, ajar wuduk, ajar surah hak suram tu dikemahkan, dibina balik, di ni. Dia pula jadi tok imam. Nampak dah ramai, dah makin lama makin semangat belajar ni. Dia pula anak muda disayangi. Akhir sekali dia pun cakap lah, tuan-tuan sekalian, saya ni belajar daripada jauh di Mekah, nak balik kampung. Tuan-tuan tahu saya ni terbengkalai. Akhirnya saya lemah, saya duduk sini. Jadi saya nak minta izin lah, saya nak baliklah semula negeri saya. Jadi ketua kampung ke jawatan kuasa ni pula nengung belaka, nengung. Dia kata Tok Guru baik macam ni, takkan nak lepas gitu. Jadi kita tambak dia cari bini lah. Tengok siapa dia isteri paling sesuai. Cek kenal lah seorang. Dia kata anak orang ni sesuai sangat. Nampak sabar je, serasi je. Okey lah. Anak tu siapa dia? Anak tuan Rata Mahak Temu Mekah tu. Lepas pada tu nikah lah. Sudah nikah, malam pertama pengantin
Bini ni angkatlah makanan kat suami dia, bang, gini-gini. Dulu anak murid, sekarang ni jadi bini dah lah. Hak ni akak. Dia pun tengok bini dia comel. Tapi satu kelainan. Bini dia pakai kalung separuh. Dia pun teringat, dia pun pergi cari hak yang dia simpan ada dalam bekalan dia. Dia ambil, dia pun masuk balik. Ngam. Betul. Allah. Billahi alaik, siapa kamu ni? Kawan ni pun kata, saya ni adalah anak orang kaya di sini. Ayah saya pergi Mekah. Sampai di Mekah, ayah saya ni terhilang barang. Ada orang salah buang barang dia. Lepas tu ada seorang anak muda tu bagi balik. Ayah saya cerita, dia bagilah kalung separuh. Kemudian duduk di Arafah, duduk di ni, doa. Antara doa dia, ya Allah ya Tuhanku, jadilah lelaki itu menantu aku. Dia tak ada nak ambil nombor handset, nak pasport, nak negeri, daerah. Tak ada, dia doa gitu. Bahaya doa gitu, umum sangat tu. Tengok, Allah datangkan dengan cara asbab macam tu menikah. Menikah ni bahagia. Akhirnya dapat 2 orang anak. Anak budak kecil, anak lelaki 2 orang. Dapat 2 orang anak. Maknanya selepas 2-3 tahun lah ni. Dapat 2 anak dengan bahagia. Bini mati. Tolong Abu, mana Abu? Tolong ambil buku faraid sikit. Buku faraid sikit. Jadi selepas daripada abah tu mati, apa ni, bila tu mati, bini mati. Dari segi kaedah faraid, bini kalau mati, dia tinggal anak, dia ada anak, ada suami, suami akan dapat 1/4 secara asabah, fardu secara. Anak akan mewarisi semua kerana anak tu lelaki, jadi anak dapat 3/4. Duduk berapa lama kemudian 2 anak tu mati. Anak mati tinggal ayah, ayah akan dapat asabah kesemua. Jadi harta tu akhirnya menjadi milik ayah tersebut. Dia dapat. Kemudian dia pun cakap balik dengan tuang dia, sahabat-sahabat dia ni. Dia kata, cukuplah saya menikah ni, saya minta izin saya nak balik. Dia balik sekali tu dengan kapalnya, dengan barangnya, segala barang hak tua dia tu dengan hak bini dia, hak anak dia, milik dia belaka. Ni masalah faraid yang kami buat buku macam mana hukum hakam bab faraid. Tuan-tuan, ni lapar. Poin yang saya nak sebut, masa tak sempat. Saya nak ringkas zaman kita ni. Sebab zaman dulu tu banyak sangat dah. Nak cerita banyak zaman kita. Zaman kita ni lapar pun berlaku, tuan-tuan. Sekarang apa yang berlaku di Gaza, pertarungan yang dahsyat. Walaupun hari ni alhamdulillah mula gencatan senjata, tapi sejarah membuktikan pengencatan senjata dengan Yahudi ni tak lama. Gitulah sokmo-sokmo. Dia orang yang lain, tuan-tuan, dia pelik dia. Jadi tak apalah. Di sana ada orang yang kulit dia ni bertempuh dengan tulang. Mana tak ada isi langsung, tak ada daging. Ramai yang mati kelaparan, kebuluran. Tinggal ni kepala je besar, hak lain kuru habis ni berat mungkin dalam 8 kilo, 7 kilo je. Ada yang tak boleh berjalan. Ini yang berlaku. Krisis di Syria, ada yang ketika mana tak ada makan rupuk. Makan rupuk. Dahsyatnya kita kat kita lembu lah. Ini keadaan lapar. Krisis di negeri lapar ni pelik. Kenapa lapar? Kerana salah satunya kezaliman melampau.
Ada satu negeri namanya Burkina Faso. Satu negeri yang pelik. Muslim lebih kurang 60%, yang lain agama lain. Di mana ada seorang presiden dia hak barunya namanya Ibrahim Traoré. Muda lagi orang, 36 tahun sekarang. Tapi dia punya semangat tu nak tolong rakyat dia ni luar biasa. Kalau jenis gocoh, dia gocoh. Dan dia nyamuk, dia gocoh. Dia tak guna kuasa dulu. Dia sampai tahap tu. Dan ceritanya banyak. Saya sedang susung kisah-kisah dia. Saya ingat lebih pada 15 kisah. Saya nak cerita macam-macam, tapi saya nak cerita satu kisah. Satu hari dia tengok seorang lelaki. Dia selalu menyamuk. Dia tengok seorang lelaki tu tua, duduk seorang-seorang. Orang lelaki ni duduk pelik, cik. Apa yang dia buat? Dia ikat tali pada perut dia. Tali banyak ikat perut. Cakap tu senyap je, duduk dekat pasar. Akhirnya dia pergi. Dia kata, pakcik kenapa macam ni? Dia kata tak ada apa. Orang kata tak ada apa tu kenapa? Kerana putus semangat, putus asa dah. Dia kata, pakcik cakaplah, kalau pakcik lapar kita hantar makanan. Dia pun nak bagi makan. Dia kata, saya bukan lapar. Di belakang saya ni berpuluh-puluh orang lagi lapar. Bukan saya seorang je. Menangis dia, presiden ni. Mesti ada benda tak kena ni. Dia pun pergi hantar rumah. Dia pun tanya kenapa. Dia kata barang ni mahal ni, tak boleh ni, tak ada, kena catu ni, gini. Dia nengung. Seingatan dia barang ada dah ni. Kemudian dia backup. Tengah-tengah dia buat baik ni, nak beri ni, dia nampak ada kereta hitam mari. Dan nampak orang-orang yang hebat. Orang ni bila tengok perhati, dia pun pergi. Gitulah. Dia perasan ni ada satu sindiket. Dia pun pakat tanya orang lapar semua, beri makan sikit ni. Kenapa? Dia kata dengar cerita makanan ada, tapi dalam gudang mereka sembunyikan makanan tersebut. Mereka sonlap, mereka tak bagi. Sebab bagi mereka lapar adalah senjata untuk menjadikan orang itu taat. Sebab lapar dia akan ni. Jadi Ibrahim Traoré kata tak apa, aku akan pergi kat gudang tu. Dia pergi, tuan-tuan. Bila dia pergi tu luar biasa berlaku. Dia presiden, tapi dia selalu kalau kita tengok dalam, boleh tengok dalam mesah, dia pakai secara apa ni, kita kata gak ala tentera lah. Dia cakap orang ni pun takut gini-gini. Tiba-tiba temu dengan Taikung tu marah kat dia gini, nak bawa ni sampai kepada tahap nak tembak. Tapi dia lawang, tuan-tuan. Dia lawang, dia tengok segudang yang besar itu. Dia tengok tarikh makanan tu disimpan, semata-mata tak nak bagi. Apabila dia boleh baiki tu, orang kampung tu terkejut semua, seronok habis dapat makan. Satu hari dia sedang menulis. Ni cerita dia banyak, tuan-tuan, tapi seronok dengar. Dia sedang menulis. Pegawai dia bagi tahu, dia kata ada satu surat laporan datang kat kita, seorang perempuan muda menangis anaknya mati sebab lapar. Ni kat lain pula. Lapar. Dia pun termenung. Macam mana nak buat ni? Lapar ni, susah ni. Apa dia buat? Dia punya tekad, dia pergi nyamuk. Dia naik bah, dia pakai baju biasa, dia letak macam muka dia pun orang kulit hitam, dia pakai letak abuk ni jadi macam orang biasa, pakai baju biasa. Sampai sebuah kampung tu, dia tengok pelik kampung tu. Kampung tu nampak orang-orang ramai pakat pergi ke satu tempat. Dia pun ikut. Bila dia ikut, dia pun tengok orang kampung tu.
Rupa-rupanya orang kampung tu terpaksa baris ramai-ramai nak minta air telaga. Siapa dia tak ada duit, tak boleh. Kadang-kadang budak kan dia tergajang, dia buat biasanya halau ni ada duit boleh, tak cukup tak boleh. Oh, gangster, dia panggil baltahji. Kata puak-puak Samsing lah, puak-puak Samsing. Oh, Ibrahim Tarim tengok dia pun tengok kesiang, dia pun pergi. Dia kata ini hak Allah. Sedap kot dia jawab, ni hak Allah, hak semua orang. Orang temunya cakap banyak, dia pun nak lawan lagi. Tapi dia berani, dia lawan. Lawan akhirnya bila dah lawan, kawan ni pun rasa takut lagi. Dia pun ambil air bagi orang ni, bagi orang ni. Orang tengok dia tu orang nangis. Allah kata bagusnya. Dia tahu benda ni tak akan selesai. Benda ni tak akan selesai. Kenapa kalau aku lari nanti berlaku lagi? Jadi macam mana? Nombor satu, dia kena buat dua prinsip. Pertama, dia tunggu sekejap 2-3 hari. Kedua, dia bangkitkan semangat orang-orang kampung, anak-anak muda. Dia kata kita kalau macam ni takkanlah tak boleh. Kalau kita duk takut benda ni sikit takut, kita kena ada keberanian. Dia bakar semangat. Jadi marilah semangat. Pada hari berikutnya ataupun 2-3 hari, mari lagi ramai Samsing. Mari lagi ramai, dan dia guna pula kekerasan beratur. Hak ni tak boleh. Ada budak tu, mak anak dia hampir mati. Ada orang tu, jadi abang dia tu mari nak minta air tu, kena terajang, kena ni. Apa lagi Ibrahim Tarim ni ambil air tu letak, suruh balik segera, beri minum anak tu, adik, tolong. Dia pun pergi, mari orang besar ni pun, kau ni kalau kau buat macam ni aku akan lawan kau. Dia ambil belantang lawan. Kawan ni pandai tentera, berlawang. Walaupun pandai, tapi kena juga sampai berdarah sikit gini, tapi dia lawan. Orang kampung ni mari mikir, orang muda tak ada tukar, kena mengena dengan kami, jadi semangat berdoa lalu ni apa pasal? Takkanlah kita nak biar. Mari perempuan akak batu pergi baling. Bila tengok macam tu, orang pun naik ramai. Hak ni naik, pemuda naik ni pergi serang, lari seorang, 2-3 orang. Akhirnya dia pun kata, sekarang ini milik kamu semua. Lari saja, nak lari saja, pasukan tentera mari. Orang pun tak tahu bagusnya nak. Tengah-tengah tu dia pun ambil air tu, dia basuh muka dia. Dia tengok tentera tabik ke orang ni. Rakyat dia tengok, siapa dia ni? Inilah presiden. Semua menangis. Semua menangis. Tapi dia ajar satu ilmu. Akhirnya kampung tu maju. Akhirnya semangat. Akhirnya ni. Akhirnya lapar, tuan-tuan. Lapar ni banyak, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita sentiasa doa pada Allah. Tempat kita ni ramai orang mati kerana makan kenyang. Tapi tak apalah, puas hati. Daripada lapar tu mati kerana tu biasalah. Tu nak kata macam mana, tu kena pandai-pandai jagalah atas masing-masing. Kalau lapar ni satu hal. Ala kulli hal, saya sebut banyak dalam buku, antaranya solat sunat ni untuk nak mudahkan rezeki. Begitu juga Minhaj Al-Abidin, kisah macam mana Imam Ghazali cerita satu persatu. Dan Dajjal, saya sebut Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Ini puak-puak yang jami makanan semua ni. Imam Mahdi, kisah Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama yang besar, yang luar biasa, yang mana dia banyak bantu orang. Ni kisah anak saya sendiri. Anak saya ni yang amat saya sayang meninggal dunia, dah masuk 3 tahun dah hari ni. Umur 22 tahun, kalau ada 25 lah sekarang ni meninggal dunia. Begitu juga dengan kita nak tengok anakku, kita nak ajar anak-anak kita dan yang lain-lain lagi. Yang paling penting, tuan-tuan,
kita jadikan diri kita ini sentiasa faham tentang kehidupan ini dan hadapi dengan penuh rasa syukur pada Tuhan, kesabaran, keredaan, saat yang sama mohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan hidup kita dunia dan akhirat. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.